Okay, soalan di menunjukkan bajet bulanan Daniel. Okay, Januari dia simpan ni, Februari simpan ni, Mac ni, ni. Okay, so cari semua ni agaknya. Daniel ingin membeli sebuah komputer yang berharga ni. Berapakah wang yang perlu disimpannya lagi supaya dapat membeli pada bulan Mei? Okay, maknanya Januari tambah Februari ni belum lagi sampai 2,690. Itu maksudnya. Sebab dia cakap berapa wang yang perlu disimpan lagi supaya dapat beli harga ni. Jadi maknanya Januari tambah Februari, Mac, April ni mesti kurang daripada 2690. Jadi maksudnya ada dua cara lah. Sama ada awak nak tolak-tolak ataupun tambah-tambah. Ataupun tolak tambah-tambah. Okay, maksudnya macam ni. Pertama sekali kita tahulah berapa harganya. 269 sifar. Okay, kita tolaklah yang disimpan. Itu daripada bulan Januari 680 tambah 470 tambah 590 tambah 310. Itulah jawapannya nanti. Gitu. Ataupun boleh tolak juga sebenarnya. Yang kalau ikut ini awak kena tambahkan ni dulu. Tapi boleh juga ni tolak ni dapat jawapan, tolak ni dapat jawapan, tolak ni dapat jawapan, tolak ni dapat jawapan. Habis. So terpulanglah mana. Okay. Okay, katakan saya nak buat 2 tambah lah. Okay, tambah. 6, 8 sifar, 4, 7 sifar. Okay. 15, 1, 11. Settle. Tambahkan dengan 5, 9 sifar. Sifar 14, 1, 7, 1. Settle. Tambah dengan 310. Sifar 5, 10, 1, 2. Okay, so jawapannya ialah 269 sifar. Tolak 2 sifar 5 sifar. Tolakkan pula. 269 sifar, 2 sifar 5 sifar. Okay, dah. Sifar 4, 6. So, maksudnya bulan Mei ni dia kena simpan sekurang-kurangnya ini. Jangan kurang, lebih tak apa. Untuk mendapatkan dia layak untuk beli harga komputer 2,690. Okay, itu saja. Tapi kalau awak nak buat style tolak pun boleh. Ni tolaknya macam cikgu cakap lah. Tapi ni cikgu buat tambah dulu. Nanti awak buat lah ya. Okay.